Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini hari Rabu tanggal 10 Disember 2025 bersamaan dengan hari ini 19 Jamadil Akhir 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 62 mata memandang. Alhamdulillah, live hari ini, live JKR hari ini seperti biasa bersiaran langsung di live Presiden JKR kita iaitu Abah Haji dengan rutin harian beliau iaitu mencari 10K langkah ataupun tapak. Dan pada pagi ini dimulakan dengan sembang santai soalan tebak ahli JKR sedang buat apa. Dan yang pertama Abah Haji telah meneka Muslihuddin sedang bermain titi, menang sambil makan. Dan juga Abah Haji telah pun meneka Zulfah tengah berjalan dan juga Zulfah kalah dan harus membuatkan plank selama 3 minit terbaik. Dan pada pagi ini daripada Presiden JKR kita, mengaji membaca Al-Quran adalah pengajian ataupun pengkajian. Pertanyaan dan kupasan pada pagi ini tentang jin, Azazil dan Iblis, iaitu siapa jin jin, Azazil dan Iblis, di antara itu siapa? Azazil dan Iblis tu siapa jin? Dan Azazil dan Iblis adalah jin yang juga makhluk ciptaan Allah. Azazil ketika masih berada di kalangan malaikat, ibadahnya melebihi malaikat dan berdoa untuk malaikat. Apabila penciptaan Adam, Nabi Adam alaihi salam, Azazil itu jin telah berlaku iri, riak dan sombong. Malaikat semuanya sujud kepada Adam alaihissalam kecuali Iblis. Azazil diberi pangkat sebagai ketua jin kafir dan keistimewaannya diberikan masa sehingga kebal dan tidak boleh mati. Iblis boleh melihat atau mendengar. Bagaimana soalan sama ada Iblis ini boleh lihat, boleh melihat, boleh mendengar? Ya, jawapannya ya, Iblis boleh melihat, mendengar seperti yang terdapat di dalam surah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Bacaan Al-Qurannya pada pagi ini dah dibacakan dan terjemahannya oleh Alma. Dan terjemahannya, wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua-dua ibu bapa kamu, Adam dan Hawa, dari syurga. Dia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum itu tertutup. Sesungguhnya kaki telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang yang tidak beriman. Dan Ustazah Jid pula membacakan ayat dari surah Al-Isra ayat 64. Terjemahannya dibacakan oleh Alma. Dan hasutlah sesiapa yang engkau dapat memujuk dengan pujuk rayumu, dan kerahlah penyokong-penyokongmu yang berkuda serta yang berkaki untuk mengalahkan mereka. Serta masuk campurlah dengan mereka dalam menguruskan harta benda dan anak-anak mereka. Dan janjilah mereka dengan janji-janjimu, padahal tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata. Dan daripada Presiden JKR kita iaitu Abah Haji, Allah tidak memaksa kita dan Iblis juga tidak memaksa kita. Kita yang mengecilkan diri dan martabat diri kita. Manusia itu lebih hebat jika tidak melakukan sebarang kesalahan. Ada niat jahat untuk lakukan kejahatan namun tidak melakukan kejahatan kerana tidak mendengar bisikan syaitan. Dan daripada Ustaz M. Wahyu, malaikat mempunyai akal, tidak mempunyai nafsu. Haiwan mempunyai nafsu, tidak mempunyai akal. Manusia mempunyai akal dan mempunyai nafsu. Ketika ingin bertarung, syaitan musuh kita yang nyata. Mohonlah dan memintalah pertolongan daripada Allah. Ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan menyuap lebih daripada apa yang kau mengunyah. Bertaubatlah kepada Allah. Nabi Adam AS tidak pernah menyalahkan Iblis, tetapi tetap menyalahkan diri sendiri kerana kesalahan adalah pilihan sendiri. Emosi, jangan salahkan orang lain. Asyik cari salah ataupun melihat kesalahan orang. Semua bergantung kepada pilihan kita masing-masing. Dan daripada Presiden JKR iaitu Abah Haji, ada pengikut di kalangan jin dan manusia juga. Ciri-ciri pengikut Iblis dan syaitan: yang pertama, suka memecah belahkan manusia. Yang kedua, sombong,
tidak mendengar nasihat. Yang ketiga, suka menyebarkan fitnah. Hidup dalam kegelapan, hati was-was mengikut nafsu. Iblis musuh yang nyata, jangan ambil sebagai teman, sahabat dan keluarga. Jauhilah diri dari hasutan dan tipu daya melakukan perkara-perkara maksiat. Alhamdulillah, itu pengajian kita pada pagi ini, dan doa penutup dibacakan oleh Menteri Agama JKR, iaitu Ustaz MYU Legend. Dengan itu saya terus bacakan senarai nama infak umrah dan beras pada hari ini Rabu 10 Disember 2025. Untuk tim hijau ataupun tim Malaysia, kita ada Hamizah Rusdi, D, Kak Farida Aziz, Umi Kalsum, Kak Ayam Masuri, Kak Mariah, Ju Mustafa, Bro Nesh, Kak Ani Management, Mama Su, Kak Mariam, Kak Fazilah, Ayi, Cik Bunga, Kak Nah, Jun Australia, Firdaus Fi, Ustaz Aziman, Idu Sabahan, Ibu Asyah Saidina, Aisyah, Syidah Umir, Rosmah, Mizi, Nurul Alif, CPJ Ati, Bunda Aidah, Kak Yati Ninja, Fira, Kak Nani, Kak Jamalia, Kak Halijah, Firdaus Family, Nur Azian dan juga Abang Bizet Hanif. Total infak untuk tim Malaysia ataupun tim hijau sebanyak RM82 dan top infaknya adalah Kak Ani Management sebanyak RM30. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim merah ataupun tim Indonesia, kita ada Ustaz Mosh Maulana, Siti Sharifah, Icha Sri Mulani, Kantim Paul, Mariam, Nusari, Adam T, Siti Aminah, Siti Saidia, Unidini, Zulfah, Maya, Nur Hayati, Eti Herawati, Alma, Ramahliah, Sabri, Kang Abdul dan juga Ainun. Total infak untuk tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM73,000. Top infaknya adalah Alma sebanyak RM10,000. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim putih ataupun tim Singapura, kita ada Lady Zara. Total infak untuk tim putih ataupun tim Singapura sebanyak $6 dan top infaknya adalah Lady Zara sebanyak $6. Alhamdulillah. Dan saya bacakan kiraan infak setiap hari infak umrah dan beras JKR pada hari yang terkini, iaitu semalam Selasa 9 Disember 2025. Untuk tim hijau ataupun tim Malaysia totalnya sebanyak RM85. Tim merah ataupun tim Indonesia totalnya sebanyak RM26.43 dan tim putih ataupun tim Singapura totalnya sebanyak RM57.11, menjadikan total untuk hari Selasa sebanyak RM168.54 dan menjadikan jumlah yang terkini terkumpul sehinggalah semalam sebanyak RM17,339.89. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan pada semua yang berinfak. Semoga kita semuanya terus istiqomah dalam melakukan infak dan semoga ia menjadi satu amal kebaikan yang akan kita bawa ke akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Dan semoga dilimpahi rezeki yang luas buat kita semua. Amin amin rabbal alamin. Okey, sebelum saya mengakhiri berita pada malam ini, saya serahkan kepada Kak Ayang Masuri untuk membacakan sedikit kata-kata mutiara. Silakan Kak Ayang Masuri. Terima kasih Firam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata mutiara untuk hari ini. Didik hati agar tidak mudah bangga diri. Hari ini kita di atas, boleh sahaja esok jatuh menyembah bumi. Didiklah mata, tak pandang rendah pada sesiapa yang nampak biasa, mungkin lebih mulia daripada kita. Ilmu bukan untuk menunjuk, rezeki bukan untuk mendabik, cantik bukan untuk mengata, kuasa bukan untuk menghina. Belajarlah jadi manusia, bukan sekadar nampak manusia. Sekian kata-kata mutiara untuk hari ini.